Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu An-Nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh An-Nadhim, masih lagi bait yang ke-9, wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Maka masuk pada perbahasan seterusnya, kata Syekh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Mithalul bahthi anil ma'lumati at-tasawwuriyati. Bukan. Mithalul bahthi anil ma'lumati at-tasdiqiyati. Waw istinah, mithalu mubtada. Bermula contoh al-bahthi, mudhafu ilaih, perbahasan. Anil ma'lumati at-tasdiqiyati, berkenaan dengan maklumat-maklumat yang dibangsakan kepada tasdiq. Al-ma'lumati jar majrur, at-tasdiqiyati sifat al-ma'lumati. Dulu dia sebut bahawasanya ilmu mantik itu apa dia? Ilmun yubhathu fihi an ma'lumati at-tasawwuriyati wat-tasdiqiyati wa ma yatawaqqafu alaihi dhalika. Tu. Jadi sekarang ni nak bahas pula berkenaan apa contoh maklumat tasdiqiyah. Mari kita dah taswir dah antara maklumat tasdiqiyah yang ada kaitan dengan majhul tasawwuri, majhul tasdiqi. Iaitu contoh kita nak kata al-alamu hadithu. Itu majhul tasdiqi. Kita nak tasdik, nak membenarkan kata alam ni baharu, tapi kita tak tahu betul tak. Maka kita datangkan benda yang maklum dulu. Maklum nisbah tasdik. Iaitu apa dia? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Maka dapat natijah al-alamu hadithun. Jadi dapat natijah al-alamu hadithun, dia panggil majhulun tasdikiyun. Benda yang tak diketahui, yang dibangsakan kepada tasdik. Kemudian kita ambil mana majhul tasdiqi yang al-alamu hadithun tu? Kita susunkan ayat yang maklum. Iaitu al-alamu mutaghayyirun. Hak tu tasdik. Hak tu maklum. Dia panggil al-ma'lumatut tasdiqiyah yang pertama. Kemudian wa kullu mutaghayyirin hadithun. Itu benda maklum juga. Benda tasdik yang maklum. Dua benda tu kita gunakan, kita rapatkan soft antara dua tu. Menjadi premis kedua. Premis pertama, jadilah natijahnya al-alamu hadithun. Tu dia nak kata. Contohnya, min haitsu innaha, dari sudut sekira-kira sesungguhnya maklumat tasdikiyah tu, isim inna. Khabar tuwassilu, menyampaikan ia maklumat tasdikiyah ila amrin majhulin tasdiqiyyin, kepada perkara yang tidak diketahui, yang dibangsa pada tasdik. Ila amrin jar majrur, majhulin mudhaf. Sifat tasdiqiyyin, sifat amrin lagi. Mana contoh khabar? Misalu al-bahthu, perbahasan. An, berkenaan. Muqaddimatayil qiyasi, dua muqaddimah qiyas. Muqaddimatayi jar majrur, al-qiyasi mudhafu ilaih. Dua muqaddimah qiyas. Dua muqaddimah qiyas ni adalah maklumat tasdiqiyah. Sebab maklumat? Sebab benda dua ni maklum. Dan benda tu tasdiq. Contoh ka qaulina, seperti kata kita. Ayat pertama, al-alamu mutaghayyirun. Itu maklumat tasdiqiyah pertama. Kenapa maklumat? Kerana benda tu maklum. Dia bukan majhul. Alam mutaghayyir maklum sebab kita boleh nampak. Daripada tak ada, pada ada, pokok. Daripada laut, daripada apa nama tu? Pokok, daripada kosong pada membesar. Daripada seseorang tu muda pada tua. Anak binatang asalnya kecil, dia besar. Tu alam mutaghayyir. Lepas tu, premis kedua. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Bermula setiap yang berubah-ubah itu khabar hadithun, baharu ia kullu mutaghayyir. Itu pun maklumat tasdiqiyah. Satu perkara maklum yang dibangsa kepada tasdik. Sebab apa? Sebab kita tahu setiap benda yang berubah mesti baru. Sebab apa? Sebab asalnya bukan begitu, tiba-tiba begitu. Tu berubah tu. Bila berubah barulah. Wahuma, dan bermula kedua-duanya al-alamu mutaghayyirun, kullu mutaghayyirin hadithun tu mubtada, khabar ma'lumani tasdiqiyani.
ialah dua perkara maklum yang dibangsa pada tasdik. Sifat bagi maklum yang dibangsa pada tasdik. Dengan mana? Bi'annahuma, dengan bahawasa kedua-duanya maklumani tasdiqiyani tu. Idza rukiba, apabila digabungkan kedua-duanya. Alal wajhil makhsusi, alal wajhi jar majrur al makhsusi, sifat al wajhi, atas jalan yang tertentu, maka wassala, menyebabkan atau jawab bagi idza. Wassala, menyampaikan fa'il majmu'uhuma, oleh himpunan kedua-duanya. Ini bagi betul. Semalam tak betul. Wassala majmu'uhuma, yang menyampaikan oleh himpunan kedua maklumat tasdiqiyah tu, ila amrin majhulin tasdiqin, kepada sesuatu perkara, sifat yang tidak diketahui, sifat yang bangsa bertasdik, iaitu al-alamu hadithu. Kaqaulina al-alamu hadithu. Seperti kata kita, bermula alam itu mubtada, hadithul khabar itu baru. Itu benda majhul. Tapi benda tu kita tasdik, benda pasal tasdik, bukan tasawuf dah, tasdik. Macam mana kita tahu alam baharu sedangkan kita tidak lahir lagi? Kita susun maklumat tasdiqiyah yang kita tahu, iaitu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadith. Itu dari sudut min haitsu innaha tuwassilu ila amrin majhul tasdiqi. Lagi satu pula, wa min haitsu. Ni contoh perbahasan berkenaan maklumat tasdiqiyah. Min haitsu, dari sudut ma yatawaqqafu alaihi dhalika, barang yang terhentilah, yang berhajatlah ke atasnya, ke atas barang fa'il dhalika, oleh demikian itu, demikian amrun majhulun tasdiqiyun, oleh perkara yang tidak diketahui yang bangsa tasdik tu. Tawaqqufan qariban, maf'ul mutlaq bagi tawaqqafu, sebagai tawakuf, sebagai berhajat, sebagai terhenti, yang qariban, yang dekat, sifat bagi tawakuf. Likaunihi, sebab apa dia panggil tawakuf qariban? Likaunihi, kerana keadaannya ma tu, keadaan ma tu min ghairi wasitatin, tanpa sebarang perantara. Sebab tu dia panggil tawakuf qariban. Lagu mana? Al-bahthu, iaitu perbahasan, an kullin, daripada setiap satu, min muqaddimatayil qiyasi, daripada dua muqaddimah qiyas, min muqaddimatai jar majrur, al-qiyasi mudhafu ilaih. Lagu mana? Bi'annahu, dengan bahawasanya kullin min muqaddimatayil qiyas tu khabar qadiyatun, qadiyah ke atau aksu qadiyatin, atau akas qadiyah ke atau naqidu qadiyatin, atau naqid qadiyah. Tiga lah. Sama ada dia qadiyah, akas, naqid. Naqid tanaqud. Tanaqud ni dua qadiyah yang mesti salah satu betul. Akas ni dua qadiyah yang terbalik tapi dua-dua betul. Tu akas beza dengan naqid. Biasanya sini orang keliru lah, akas dengan naqid apa beza. Akas pula ada banyak lah, akas mustawi bla 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 bla. Tu akan datang. Itu tawakuf qarib. Sebab dia bahas kepada diri qadiyah tu sendiri, diri statement tu sendiri, diri kenyataan tu sendiri. Dia itu akas ke, tanaqud ke, qadiyah. Au tawakufan ba'idan, atau pada tawakufan qariban. Tadi tawakuf qarib, ni tawakuf ba'id. Likaunihi, kerana keadaan ma tu, ma yatawaqufu alaih tu, biwasitati tawaqufihi alal qadiyati, dengan ada perantaraan terhentinya ma tu atas qadiyah. Atas qadiyah. Atas qadiyah, yakni qadiyah yang ada maudhu' mahmul lah. Qadiyah, yakni qadiyah yang ada maudhu' mahmul. Iaitu apa dia? Tawakufan ba'idan tu, al-bahthu, perbahasan amma dhukira, berkenaan dengan barang yang telah disebutkan akan akan barang. Ma dhukira ni merujuk kepada maklumat tasdiqiyah. Ma dhukira ni merujuk kepada al-maklumat at-tasdiqiyah. Tapi bahas dari sudut apa? Min haithul mawdu'u wal mahmulu, dari sudut mawdu' mahmul. Okey, sekarang ni qadiyah. Kita buat ayat qadiyah. Contoh, al-alamu mutaghayyirun. Okey. Kalau bahas berkenaan dengan ayat kalau kita kata al-alamu mutaghayyirun saja, itu dia panggil maklumat tasdiqiyah. Itu dia panggil maklumat tasdiqiyah. Okeylah, selesailah. Al-alamu mutaghayyirun satu maklumat tasdiqiyah. Tapi yang kedua, ma yatawaqqafu alaihi dhalika tawaqqufan qariban. Okey, tawaquf qariban berkenaan dengan al-alam mutaghayyir, dia bahas dari sudut apa? Dari sudut al-alam mutaghayyir ni
qadiyah ke, akas ke, naqid. Qadiyah lah kita kata. Kalau hak tu perbahasan dari sudut al-alam mutaghayyirun adalah satu qadiyah, tu dia panggil tawaqquf qarib. Mana berhajat kepada ilmu untuk mengetahui al-alam mutaghayyirun itu qadiyah. Tu dia panggil ma yatawaqqafu alaihi tawaqqufan qarib. Kita bahas qadiyah tu sendiri. Qadiyah tu qadiyah ke, akas ke, naqid. Ada hak lebih jauh lagi, tawaqqufan ba'idan, iaitu kita bahas al-alam mutaghayyirun tu mana satu maudhu', mana satu mahmud. Kita bahas alam tu apa, mutaghayyirun tu apa. Tu lebih jauh. Kita tak bahas qadiyah dah, kita bahas lafaz bagi qadiyah tu. Al-alamu maudhu', mutaghayyirun mahmud. Mahmud tu khabar. Al-alamu tu mubtada'. Mubtada' tu maudhu'. Ni dia panggil muqaddimah bagi definisi mantik yang dibuat dulu. Ilmu yubhathu fihi an ma'lumati tasawwuriyati wa tasdiqiyati wa ma yatawaqqafu alaihi dhalika. Sekarang ni benda yang ma yatawaqqafu alaihi dhalika, berkenaan dengan tasdiq, iaitu perbahasan maudhu' mahmud, perbahasan akas, perbahasan naqid, perbahasan qadiyah tu sendiri. Itu benda-benda yang berkaitan dengan nak tasdiq. Maka ni panggil ilmu mantik. Gitu. Okey, tu selesai. Definisi ilmu mantik selesai. Kemudian wa maudhu'uhu, dan bermula topik perbincangannya, topik perbincangan mantik. Maudhu'u mubtada' hu mudhafu ilaih. Apa tu topik pembicaraannya? Khabar al-ma'lumatu, perkara-perkara maklum. Mana benda maklumat at-tasawwuriyatu, sifat yang bangsa tasawur. Contohnya berkenaan dengan jinsun, faslun, apa benda semua tu. Wa tasdiqiyatu, dan tasdiqiyah. Qadiyah, akas, tanaqud, qiyas. Min haitsu, dari sudut sihhati, min haitsu sihhatu isaliha, dari sudut sahnya menyampaikan maklumat tadi, ila amrin majhulin tasawwuriyin atau tasdiqiyin. Jadi ulang balik sikit ya. Kepada perkara yang tak diketahui, sifat amrin, tasawurin, sifat kedua amrin yang bangsa tasawur, atau tasdiqiyin yang bangsa tasdiq. Atau pada kata tasawurin. Okey. Yang ketiga, samarah dia. Apakah faedah dia kita belajar mantik? Wa samaratuhu, dan bermula faedah lah kita kata. Faedah mantik ni khabar ma barang asyara, telah memberi isyarat ia ilaihi, kepadanya barang, al-musannifu, oleh pengarang, min, iaitu min tu bayan bagi ma. Apa yang disyaratkan musannif? Iaitu annal mantiqa isim anna, bahwasanya mantik itu khabar anna, ya'simu dhihna, memelihara ia mantik. Dhamir mustatir huwa fa'il balik pada mantik. Adh-dhihna, akal, memelihara akal, memelihara, ya'simu ta'alu'an, anil khata'i, daripada salah, jar majrur. Fil fikri, khata' ta'aluq fi, khata' ta'aluq pada fi. Salah tu pada fikir. Kalau salah pada lisan, nahu. Tu faedah dia. Waqila, dan kata sebagian ulama, faedah dia bukan gitu. Faedah dia apa dia? Ma'rifatut ta'lifatis sahihati wal fasidati, mengetahui susunan kalam yang sahih dan yang salah. Tu ada kata gitu. Bagus. Ma'rifatut ta'lifati idhafat masdar pada maf'ul. As-sahihati sifat at-ta'lifati, dan al-fasidati atah pada as-sahihati. Okay, yang keempat, wa fadluhu, dan bermula kelebihan ilmu mantik berbanding ilmu lain. Khabar fawaqanuhu ala ghairihi minal ulumi, maka bermula atasnya mantik, atas lainnya mantik, minal ulumi, bayan bagi ghairi, daripada ilmu-ilmu lain, min haitsu kaunuhu amman naf'i, dari sudut keadaannya mantik tu khabar kaun amman naf'i, umum manfaat, meratai manfaat, bukan khusus. Kenapa? Li'annal mantiqa isim bi'an, kerana bahawasanya mantik itu yabhathu, membahas ia mantik, dhamir mustatir huwa fa'il balik pada mantik, an kulli ilmin, berkenaan setiap ilmu, tak kisah ilmu apa, yang mana ilmu tu tasawwuriyin, sifat bagi ilmu yang bangsa tasawur, atau tasdiqiyin atau tasawwuriyin, ataupun bangsa tasdiq. Setiap ilmu, fiqh, akidah, tasawuf, hatta hadis, usul tafsir, istiqaq, wadh, semua ilmu mesti ada tasawwuriyin dan tasdiqi.
maka dia tak terlepas dengan ilmu mantik. Jadi kalau orang menolak ilmu mantik, seolah dia menolak semua kalam-kalam ulama yang ditulis dalam kitab-kitab yang dia belajar. Sebab setiap kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, dalam kitab-kitab apa jua yang dia belajar, pasti tak terlepas daripada ilmu tasawuf dan tasdik. Yang mana ilmu tasawuf dan tasdik itu adalah ilmu mantik lah. Gitu. Wa hadza la yunafi, walaupun dia atas, walaupun mantik ni atas ilmu dia hebat, tapi hadza wa hadza, dan bermula ini, bermula apa? Hadza kaunul mantiqi amman naf'i. Ambil balik kaunuhu amman naf'i. Bermula ini keadaan mantik itu amman naf'i, tapi khabar la yunafi, tidak menafikan ia hadza maf'ulun bih anna ba'dha baqil ulumi, bahwasanya sebahagian baki ilmu lain lah, ba'dha isim anna, baqi mudhafu ilaih, al-ulumi mudhafu ilaih, khabar anna yafuqahu, bukan yafuqahu tu, yafuquhu, mengatasi ia ba'du baqil ulum, ia akan mantik min haithiyatin ukhra, jar majrur, ukhra sifat, dari sudut yang lain. Jadi tak menafikanlah walaupun mantik ni duduk di atas disebabkan dia umum manfaat dia, tak menafikan bahawa ada ilmu lain yang dari sudut lain dia lebih hebat daripada mantik. Gitu jadi tak merendahkan ilmu lain lah. Yang seterusnya, wa nisbatuhu, dan bermula penisbahan ilmu mantik lil ulumi, bagi sekalian ilmu-ilmu lain. Tadi berkenaan dengan kelebihan ilmu mantik itu banding ilmu lain. Hak ni penisbahan ilmu mantik pada ilmu lain ialah mubayanatuhu laha lil ulum. Balik pada mantik, berbezanya, berasingannya mantik akan ilmu lain. Mana tak sama? Tak sama. Dia benda yang beza. Wa wadi'uhu wa wadi'ul mantiqi, dan bermula orang yang menyusun ilmu mantik. Dia wadi' asalnya menyusun, penyusun. Kalau kata pengasas itu masalah. Sebab apa? Sebab bila contoh wadi' dalam bab akidah, kita pun kata Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Adakah dia tu pengasas dari Nabi SAW? Sudah. Beres lalu. Jadi, kita kata wadi' akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, iaitu penyusun. Dia susun ya. Pengasas sungguh. Semua Nabi lah kau. Nahu, Rasulullah, semua Nabi. Gitu. Bahkan boleh jadi sebelum Nabi. Kalau mantik ni bukan Nabi dah ni. Bukan Nabi dah. Bukan Nabi, bukan tertakluk pada Nabi Muhammad ya. Dia disebut Aristotle. Marah puak-puak yang benci mantik ni, Aristotle. Puak pasal apa? Dia kata wadi' sini penyusun. Orang yang susun disiplin ilmu mantik. Itu maksudnya. Jadi wadi' dalam mana-mana ilmu maksudnya penyusun ilmu tersebut. Bukannya ilmu tersebut baru dia ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Bukan gitu Macam wadi' ilmu tajwid misalnya. Bukan kita kata pengasas ilmu tajwid. Seolah-olah bila kata pengasas ni, sebelum ada dia tak ada ilmu. Seolah gitu. Bukan begitu. Tu kena beza sikit terjemahan pengasas dengan penyusun. Penyusun ni mana benda tu ada dah, cuma dia susun balik. Dia strategikkan balik. Kalau pengasas ni mana? Pengasas. Asas ni mana? Asas. Mana sebelum tu tak ada. Dia yang mengasaskan. Dia pula yang mengadakan. Jadi kalau kata pengasas ilmu akidah Abu Hasan Asy'ari, jadi fitnah. Abu Hasan Asy'ari pengasas akidah. Dah sebelum tu ulama salah tak ada akidah ke? Jadi dalil gitu. Disebabkan kita salah terjemah tak tepat. Wadi' tu pengasas. Dia penyusun. Jadi bermula penyusun ilmu mantik ni ialah irasatu, bacanya irasatu tu bikasril hamzati, dengan baris bawah huruf hamzah, wa fathir ra'i, dan fathah huruf ra, wasini atau pada ra, fathah huruf ra sin, wa dhammit ta'i, dan dhammah huruf ta. Irasatu siapa? Wahwa, dan bermula dia irasatu tu iraspatalisu. Iraspatalis tu Aristotle lah. Singkatannya irasatu. Adakah dia ini yang mengasaskan mantik? Bukan mengasaskan, tapi menyusun. Kalau kita kata mengasaskan, seolah kita menafi hak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia berhujah dengan kaum dia dengan mantik. Dalam Quran tu. Dalam Quran dia timbul matahari, hilang matahari, ni bukan Tuhan. Timbul bulan, ni ikut Tuhan. Bukan juga sebab hilang. Hilang ataupun berubah ke ikutlah terjemahan afalat tu. Tu bahasa suku lah nak katanya.
Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi SAW sudah menggunakan hujah mantiqiyah untuk kaum dia dalam bab agama. Cuma tidak tersusun elok. Boleh tengoklah kitab tak apa tu, silibus mantik silibus mantik. Kita mengajar subjek ni. Ni Muzakkiratu fi ilmi mantiq. Dekat bahagian depan tu dia ada ceritalah sejarah perkembangan ilmu mantik lagu mana. Daripada asalnya tak tersusun sehingga tersusun. Hatta dia kata setan pun guna mantik. Setan iblis guna mantik sejak zaman Nabi Adam. Dia berhujah dengan Tuhan tak silap. Tapi mantik yang salah lah. Tapi mantik tu ada. Maksudnya mantik salah betul tu nombor 2. Ada tak mantik tu? Ada dah. Mantik tu ada dah. Zaman Nabi iblis guna dah mantik. Cuma iblis guna mantik yang salah lah. Mantik tak betul lah hujah dia tu. Tak katanya mantik sudah ada sejak sekian lama. Cuma penyusunannya mula berlaku secara tersusun oleh Aristotle. Begitu. Sama juga bab akidah tadi kita kata. Bukan Abu Hasan Asy'ari pengasas akidah, tapi penyusun akidah. Daripada akidah yang dah ada dah, dia susun balik secara strategik, jadikan bab-bab, jadikan susunan yang lebih strategik sehingga kita boleh belajar dan kita boleh ambil manfaat. Begitu. Khilafan ay hala kauni mukhalifan, hal kanan aku berbeza pendapat, liman tawahhama, bagi barang siapa yang memberi waham ia mat akan annahuma syakhsani, maf'ul bih tawahhama, memberi waham, memberi kekeliruan akan bahawasa kedua-duanya Irasatu dengan Aristoteles tu syakhsani, dua orang beza. Bukan dua orang beza, dua orang sama. Cuma nama singkatannya Irasatu, nama panjangnya Aristoteles. Bukan Aristoteles pula. Kita baca kod Inggeris pula, bukan. Kod Arabnya Aristoteles, Irasatu. Kalau Inggeris Aristotle lah. Ari. Kemudian tu. Jadi Irasatu tu ringkasan nama bagi Aristoteles. Wasmuhu, dan bermula namanya ilmu mantik ni nama apa? Khabar al-mantiqu. Pertama mantik lah. Kama zakarahul musannifu, seperti mana telah menyebut akan dia akan fa'il oleh musannif, iaitu Syekh Al-Akhdari lah. Dia kata wa ba'du fal mantiqu lil janani, al-mantiqu. Wa yusamma aidan, dan dinamakan akan dia akan mantik aidan juga, ai kama yusamma al-mantiqu mantiqan, seperti mana dinamakan mantik tu mantik, maka dinamakan juga bil mizan, ilmu mizan. Ni bukan fiqhul mizan yang Ustaz Fawah tu, bukan. Itu lain pula. Tu fiqhul mizan, tu bab lain. Ni mizan ni satu nama ilmu zati mantik. Al-mizan, timbangan lah kalau kita terjemah, timbang. Nak timbang akal. Ni betul ke salah? Wa bi mi'yaril ulumi, dan dinamakan juga mi'yarul ulum. Mi'yar pun mizan juga, nama asalnya. Mi'yar pun mizan juga. Tengok ta'liq bawah Al-Ambabi, qauluhu wa bi mi'yaril ulum. Apa maksud mi'yaril ulum? Ai mizanil idrakati, timbangan pengetahuan, pendapat alladhi yu'rafu bihi, yang dapat diketahui dengan dia, dengan alladhi tu. Alladhi merujuk pada sifat mizan. Yang diketahui dengan mizan tersebut naik fa'il sahihul idrakat min fasidiha fasidul idrakat. Diketahui akan benarnya idrakat tersebut, pengetahuan tersebut daripada hak yang fasid, yang salah. Tu kata ta'liq Al-Ambabi. Kenapa dinamakan mantik? Wa innama summiya bil mantiqi, hanya sahaja dinamakan dia kan mantik bil mantiqi, dengan mantik. Dinamakan mantik tu mantik li'annal mantiqa isim li'anna, karena bahawa semantik itu fil asli jar majrur, pada asalnya khabar li'anna, yutlaqu, diitlaqkan, disebutkan akan ia akan mantik alal idraki, atas makna tahu, idrak dapat tahu. Satu, wa alal quwwatil aqilati, atas pada ala, dan diitlaqkan mantik juga ke atas al quwwatil aqilati, kekuatan yang bangsa fikiran. Kekuatan fikiran al-aqilati, sifat kuat. Dan juga wa 'ala nutqi, sebut mantik juga merujuk pada an-nutqi alladhi huwa talaffuz, percakapan yang mana bermula dia di alladhi at-talaffuz, berucap, berlafaz. Kita cakap ni mantik juga. Cakap dia pun mantik juga. Orang yang bercakap natiqun, pun bagi juga mantik.
Jadi mantik 3. Pengetahuan, kekuatan akal untuk berfikir dan juga bercakap. 3. Maka wahadzal fannu bihi yakthurul idraku. Dan bermula bidang ini, bidang mantik ni, hadza mubtada al-fannu badal, bihi dengan dia, dengan hadzal fanni ni, yakthurul idraku. Jadi asalnya gini, hadzal fannu yakthurul idraku wa yusibu bihi. Itu asalnya. Dia letakkan bihi depan dulu. Wa hadzal fannu, dan bermula bidang ini, bihi dengan dia, dengan bidang inilah, yakthurul idraku. Banyak pendapatan dan pengetahuan. Fa'il bagi yakthur. Wa yusibu, dan tetaplah ia, dan betullah ia idrak itu. Dengan bidang inilah kita dapat pengetahuan banyak dan pengetahuan betul. Sebab dibezakan antara sahih fasih kan. Wa bihi, dan dengan dia, dengan hadzal fanni, dengan bidang ini juga, tataqawwal quwwatul aqilatu wa takmulu. Menjadi kuat oleh fa'il, kekuatan yang aqilah, yang boleh mikir dan faham. Kekuatan aqilah kita lebih kuat dengan mantik. Wa takmulu, dan sempurna ia al-quwwah al-aqilah. Kekuatan fikir itu pun sempurna dengan sebab ilmu mantik. Wa bihi lagi, dan dengan mantik ini juga, takunul qudratu 'ala nutqi ay 'ala talaffuz. Adalah kuasa, mampu, kemampuan 'ala nutqi itu ada, kemampuan untuk cakap tu ada. Jadi 3. Kan dia kata itlaq mantik ber-3. 1 pengetahuan, 1 kekuatan fikir tu, 2 cakap. Dah memang kebetulan bidang mantik ni boleh 3-3. Pengetahuan yang betul, kemudian pemikiran, cara mikir betul, kemudian dia boleh berlafaz, boleh bercakap. Sebab dia ada pemahaman yang betul. Pemahaman yang betul, cara fikir betul, dia boleh bercakap. Dia mudah bercakap. Jadi orang yang tak belajar mantik, mungkin dalam bab cakap, qudrah ala nutqi tak ada. Jadi takun al-qudrah ala nutqi. Al-qudrah ala nutqi itu, takun tu takun tam. Bukan naqis. Al-qudrah tu fa'il. Itu buat itu. Falamma kana lahu irtibatu bikullin min hadhihi al-ma'ani thalathati summiya bidzalika. Maka tak kala kana lahu, adalah baginya, bagi hadzal fan, bagi bidang mantik ni, irtibatun, isim kana muakhar, ada keterkaitan, bikullin, dengan setiap satu, min hadhihi al-ma'ani, daripada makna-makna ini, min hadhihi jar majrur al-ma'ani badal. Makna-makna apa? Iaitu al-idrak, al-quwwatul aqilah, kemudian at-talaffuz tadi tu, maka summiya bidzalika, dinamakan akan dia, akan mantik, bidzalikal mantik. Dinamakan ilmu mantik tu mantik. Okey. Wastimdaduhu, dan bermula sumber ambilannya yang mantik, minal aqli, ai sabitu minal aqli, berakal lah. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya, hukum ilmu mantik, belajar dia. Khabar al-jawazu, ialah harus, ala ma ya'ti, atas barang yang lagi akan datang. Ia barang. Okey, kitab musannaf kita, Syekh Akhdari, dia bahas detail hukum. Tapi Syekh Bajuri dia tahqiq siap dah. Harus, seperti mana lagi akan datang. Akan datang, dia akan sebut lagi perbahasan berkaitan dengan khilaf ulama, apa hukum belajar ilmu mantik. Jadi tarjih Syekh Bajuri harus. Doktor, situ Kenapa harus tu? Akan datang. Akan datang mari ya. Okey, 10. Wa masailuhu, dan bermula masalahnya mantik, masailu mubtada hu mudhaf ilaih. Apakah permasalahan mantik dibahaskan? Khabar qadiyah, statement, kenyataan, sifat an-nazariyatu, yang dibangsakan kepada nazariyah, mikir. Al-bahithatu, yang membahas ia qadiyah tu, sifat kedua. An hayatil mu'arrifati, berkenaan keadaan mu'arrif ini ta'rif, dengan tukar mu'arrif dengan mu'arraf tu insan, mu'arrif tu haiwan natik tu mu'arrif, haiwan natik tu ta'rif, haiwan natik tu al-qaulu syarih. Lagi bahas apa? Wal aqisati, atau mu'arrifat, dan keadaan kias-kias, wa ma yata'allaqu bihima, dan barang yang berkait ia barang, bihima, dengan kedua-duanya, yang mu'arrifat dan aqisah. Intaha, habis sudah mulakhasan secara ringkas min syarhi Syekhil Mallawi, daripada syarah Syekh Mallawi al-kabiri was-saghiri. Syarah Syekh Mallawi ala Matni Sulam ni ada dua. Syekh syarah kabir, syarah saghir. Syarah saghir itulah hasyiahnya hasyiah Sabbat. Syarah kabir payah juga. Jadi Syekh Bajuri ni banyak ambil nukilan daripada Syekh Al-Mallawi, dan nukilan tersebut ada yang disokong dan ada yang dikritik. Kalau Syekh Quwaisini hak kita khatam dulu, dia ambil seolah-olah macam
Khulasatan. Khulasah daripada apa yang Tok Guru dia Syekh Quaisini tu. Syekh Quaisini pula. Syekh Balawi tu dia buatlah syarah Syekh Quaisini yang lebih mudah sikit. Mari yang Bajuri ni dia ambil juga Syekh Malawi dalam beberapa keadaan isu yang disyarahkan dalam matan tu, kemudian ada yang disokong, ada yang dikritik. Ini yang disokong lah, dia ringkaskan. Ma'aziyadatin berserta sedikit tambahan. Bukan ambil tepat-tepat lah. Dia ambil, dia olah balik. Maksudnya olah balik. Intaha mulakhasan ma'aziyadah ni, kalau kita ni, paraphrase lah. Kalau orang buat test ini, paraphrase balik dia punya perkataan. Bukannya ambil kopi-kopi seketul. Qawluhu lil janani, wallahu ta'ala. Dah, soalan? Kalau macam ni mewajib pahaman ini, kalau kita jawab ni ada apa syekh yang kata wajib juga. Wajib. Boleh jadi wajib. Hukum belajar mantik ni boleh jadi wajib bila misalnya kalau syubhat itu, syubhat yang berbentuk kafir ke atau fasik ke yang tak dapat menolak syubhat tu melainkan mengaji ilmu mantik. Jadi wajib lah dia. Wajib aridhi ya. Yang kata jawaz ni jawaz zati. Tinggi belajar ilmu mantik. Dia kata hukum kan ada zati dan aridhi. Sekarang ni jawaz zati. Belajar ilmu mantik tu sendiri. Harus ke tak? Harus. Dan dia fardu kifayah lah. Dia fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada keadaan yang menekan untuk kita belajar romantik, maka nak belajar juga harus. Tu ya. Tapi kalau ada benda yang menekan, misalnya tak belajar romantik, tak tahu nak berhujah untuk menolak syubhat yang selalu banyak misalnya. Menyebabkan kalau syubhat tu ada, orang kampung boleh kafir, orang kampung boleh fasik dengan akidah yang salah misalnya. Maka kena belajar romantik untuk bahas. Tu. Ini jadi wajib aridhi. Wajib aridhi. Macam ni lah bab mengajar. Bila nanti balik kampung misalnya, tak wajib belajar, tak wajib mengajar, tak wajib. Tak wajib. Tapi nak mengajar, harus. Bila wajib mengajar? Bila kalau dia tak mengajar tu, orang lain masuk, menyebabkan sesak ke apa. Kita wajib mengajar dia. Kalau orang jemput kita, ketika tu wajib terima. Sebab apa? Sebab kalau aku tak terima, dia akan jemput orang ni tak betul. Tapi kalau jemput kita kata tak payah, tak mau. Sebab apa tak mau? Sebab ada orang lain lagi, yang lebih alim misalnya. Ataupun dia berasa diri dia tak layak, sebab ada orang lain di kampung ni, yang lebih layak daripada dia untuk mengajar. Jadi kita syorkan dia tu jemput kawan tu misalnya. Beres, tak ada salah. Harus dia nak terima, tak mau terima. Tapi kalau tak ada orang lain dah kampung ni kita kata kalau dia ni aku tak terima ni, confirm dia ambil doktor sekian-sekian. Yang mana doktor tu salafi. Contohlah. Akidah dia punya simah tu. Maka dia kena terima lah. Takut akidah yang dia mengajar tu salah dan menyebabkan orang kampung sesat negeri. Jadi dia kena terima. Wajib terima tu. Itu dalam kitab Ad-Durul Farid. Fathul Majid Syarah Ad-Durul Farid. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kat bahagian belakang dia sebut orang alim ni tak wajib belajar, tak wajib mengajar. Orang alim tak wajib mengajar selagi mana tidak diminta. Tapi bila diminta, tak wajib terima kalau ada orang lain lagi. Dalam kampung tu ada orang lain lagi ataupun bukan kampung dia pun, dia akan jemput orang lain yang bagus ke, tak apa. Tapi bila mana dia tak mengajar menyebabkan berlaku kesesatan, kemungkaran, maka wajib diterima. Tu dia. Baik. Tak. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.